Namun begitu, faktor keusangan aset dan keterbatasan keupayaan teknologi menyebabkan Skuadron 499 akhirnya ditamatkan perkhidmatannya selari dengan perancangan pemodenan unit udara TLDM. Penamatan perkhidmatan helikopter WASP secara rasmi berlaku pada Disember 2001 setelah TLDM memperoleh aset baharu yang lebih canggih iaitu 6 buah helikopter Westland Super Lynx dan 6 buah helikopter AS-555 Fennec. Peranan Skuadron 499 kemudiannya digantikan oleh Skuadron 501 yang mengendalikan helikopter Super Lynx dan menjadi tulang belakang operasi helikopter TLDM pada era moden. Walaupun skuadron ini telah dibubarkan, nombor Skuadron 499 kekal diingati sebagai tanda penghormatan kepada jasa dan sumbangannya. Secara keseluruhan, Skuadron 499 bukan sekadar sebuah unit latihan tetapi merupakan asas kepada pembentukan keupayaan udara TLDM. Pengalaman, ilmu dan pengajaran yang diperolehi melalui skuadron ini menjadi batu loncatan kepada kejayaan unit udara TLDM hari ini, menjadikannya satu bab penting dalam sejarah penerbangan maritim negara.